Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang yang bijak berfikir, suka memerhati alam dan sering mencari jawapan melalui tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya, sebahagian kisah baginda ada sudut pandang yang boleh kita faham melalui sains moden. Nabi Ibrahim memerhati bintang-bintang di langit. Apabila bintang itu hilang, baginda berkata, "Yang hilang tidak layak disembah." Baginda memerhati bulan yang datang dan pergi, kemudian matahari yang terbit dan terbenam. Apa yang Nabi Ibrahim buat ini sangat rapat dengan asas sains, iaitu pemerhatian, perbandingan dan membuat kesimpulan. Dengan hanya melihat perubahan alam, baginda membuktikan bahawa semua itu bukan Tuhan tetapi hanyalah ciptaan. Kaum baginda pernah membina sebuah unggun api yang sangat besar. Dalam catatan sejarah, ia digambarkan seperti satu tasik api. Secara sains, api pada skala itu boleh mencapai suhu ribuan darjah Celsius, cukup untuk meleburkan besi. Tetapi ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalamnya, Allah menjadikan api itu sejuk dan selamat. Ini menunjukkan bahawa hukum fizik boleh dihentikan apabila kuasa Allah mengatasi alam. Nabi Ibrahim terkenal dengan cara fikir yang sangat teratur. Baginda tidak menerima sesuatu hanya kerana orang tua-tua melakukannya. Baginda bertanya, baginda berfikir, baginda nilai sendiri. Pendekatan ini sama seperti kaedah saintifik. Tanya, perhati, analisis, buat kesimpulan. Ini menjadikan baginda antara tokoh terawal yang menggunakan akal dengan sangat sistematik. Ketika membina Kaabah bersama anaknya, Nabi Ismail, struktur itu dibangunkan dengan arah yang sangat tepat, menghadap ke empat penjuru dengan simetri yang jelas. Walaupun tiada alat moden, pembinaannya menunjukkan penggunaan asas geometri, ketepatan arah dan susunan pata yang stabil. Dalam sains moden, ini selari dengan prinsip kejuruteraan asas. Nabi Ibrahim juga menguji kaumnya secara logik. Baginda menghancurkan berhala kecil tetapi meninggalkan berhala besar. Bila ditanya siapa yang melakukannya, baginda menjawab, "Tanyalah berhala besar itu." Ini bukan gurauan tetapi demonstrasi saintifik. Baginda menunjukkan melalui eksperimen bahawa berhala itu tidak mampu berkata, bergerak atau membela diri. Ia bukti logik yang jelas. Nabi Ibrahim bukan sekadar tokoh agama tetapi contoh manusia yang menggunakan akal, ilmu dan pemerhatian untuk mencari kebenaran. Kisah baginda mengajar kita fikir, perhati alam dan kenal pencipta melalui tanda-tanda sains. Tekan subscribe untuk lebih banyak video macam ni.